Assalamualaikum semua. Pada pandangan saya sepanjang 2 hari kat sini, apa yang diajar sangat berangkumi apa yang kita perlu tahu, daripada basic sampai ke technical. Bagi saya mungkin bandingan dengan kelas yang pernah belajar macam advanced technical, dia sangat membantu bagi saya lah. Lagi satu, tentang dengan penggunaan carta tu. Setengah-setengah kelas lain kita terpaksa beli software lain untuk dapat advance cantik. Contoh macam apa? Statistik ke yang lain lah. Ya, ya. Macam nak cari support register semua tu. Kelas lain mungkin terpaksa kira dan draw lah. Saya percentage semua tu kan. Dalam platform kenanga ni, yang bagusnya saya tak perlukan dah guna macam Bursa Station. Jadi tak perlu lagi dah. Semua dah dekat sini.